mental health, mana orang-orang yang mempunyai masalah mental dan juga gelandangan adalah subjek yang disukai oleh saya. Suatu masa dahulu, saya pernah belajar ke satu peringkat lah. Tetapi saya terpaksa berhenti pengajar saya. Semasa itu saya pilih subjek orang yang menghadapi masalah tekanan jiwa lah, mental health. Tetapi mereka telah berjaya berubat dan mereka telah berjaya. Itu di antara kajian saya lah semasa beberapa tahun dahulu, tetapi ianya tidak diteruskan lah. Jadi sebenarnya lebih kurang sebulan 2 yang lalu, saya timbul satu minat membaca cerpen. Jadi kerana saya ingin menulis cerpen, jadi saya membaca cerpen. Betul-betul. Jadi buku cerpen yang saya baca pada masa itu dimulai dengan buku Kumcer. Kumcer pun saya baru tahu, rupanya kumpulan cerpen. Okey, kumpulan cerpen ini bukunya. Daerah Orang-orang yang Telah Mati oleh Sastrawan SM Zakir. Di dalam buku ini ada cerpen bertajuk Kota Gelandangan. Okey. Pada masa yang sama, saya juga membaca kumpulan cerpen bukunya Manuskrip Paling Sempurna, tulisan Stephanie Casso. Ada cerpen bertajuk Gelandangan. Jadi entah macam mana, saya baca juga kumpulan cerpen Dunia di Kaki Lima. Terjemahan. Ini cerpen versi Tamil, tetapi telah diterjemahkan ke bahasa kita lah. Ada juga cerpen yang bertajuk Dunia di Kaki Lima. Yang menceritakan tentang gelandangan juga. Juga kisah gelandangan. Itu saya akan cerita kemudian lah, secara ringkasnya. Jadi beberapa minggu lepas, Encik SM Zakir, kita punya pengerusi di sini, ada memberitahu ingin memulakan kembali bicara buku setiap minggu. Beliau bermula dengan sebuah tajuk Pulau Pinang dalam 3 karya. Jadi beliau tidak meminta saya menjadi untuk mengadakan bual bicara yang kedua. Beliau tidak memaksa saya. Jadi saya sendiri terpanggil untuk menerima seruan untuk membuat sesi kedua hari inilah. Jadi macam mana saya terfikir saya ingin memilih tajuk gelandangan. Sebab saya berjumpa perkataan tersebut berkali-kali. Tadi saya lupa. Saya juga menjumpai perkataan gelandangan di dalam kumpulan cerpen Mengapa yang terpenjara di kranium. Ini saya terima kasih kepada penaja. Ini terbitan Bibliopress juga. Ada satu cerpen bertajuk Hasrat Gelandangan Bisu. Jadi saya memilih tajuk gelandangan tadi. Pada mulanya saya ingin membicarakan beberapa buku saja. Tetapi apabila saya telah memilih tajuk tersebut, saya menjadi seolah-olah tamak. Tamak dalam erti kata yang baik. Betul. Bukannya tamak haloba, maksudnya tamak membaca. Jadi kalau tak silap saya, semasa kita ada pasar buku Bangi. 2 minggu lepas, pasar buku Bangi, kita ada forum, apa tajuknya ni? Forum pertama itu, Sastra dan Media. Di mana titik itu? Di sinilah, di sini juga. Hentian Buku Selangor. Saya teringat salah seorang ahli panel berkata, kalau tak silap saya lah, sebab saya pun mendengar sambil berniaga, jadi mungkin ada tersilap dengan tapi saya kira itulah versi pemahaman saya lah.
Jadi Yang dikatakan itu adalah? yang dikatakan beginilah. Kita selain daripada membaca buku, tak kira lah kita itu sebagai pembaca, kita sebagai penjual pun membaca buku juga. Kita sebagai penerbit, pengedar dan sebagainya, kita kena sentiasa mewacanakan buku ataupun membuat program-program buku. Ya, betul. Tak kira lah kita ini, ialah kalau program dibuat oleh orang-orang yang ternama, memanglah dikenali ramai. Walaupun kita ini tidak ternama, kita buat juga. Kita tidak ada tujuan lain semata-mata untuk membudayakan buku. Jadi sebab itulah kita di hentian buku Selangor ini, kita buat juga wacana buku, bicara buku, bualan buku. Walaupun kita adalah sebenarnya peniaga buku terpakai saja. Jadi apabila kita membuat wacana buku, bicara buku, dengan sendirinya pembicara tadi akan menjadi suka membaca ataupun terus membaca. Semoga ianya Berterusan lah. chain reaction ini berterusan kepada sesiapa yang mendengar, kepada sesiapa sahaja, terutamanya pelajar-pelajar di luar sana. Jadi mungkin hari ini saya tunjuk buku-buku pelbagai penerbitan. Ada Nusa Center, ada sekali lagi saya sebut Biblio, sebab Biblio taja saya. Dah ada. Okey. Jadi Studio anak-anak. tidak semestinya saya menjual buku-buku ini. Jadi kalau ada pembeli-pembeli yang berminat, bolehlah beli dengan sesiapa yang menjualnya. Di tempat saya macam biasalah, saya menjual buku-buku terpakai. Okey, saya sudah jawab soalan tadi kan? Kenapa memilih? Masa macam buku belum lagi. Ada lagi. Yang saya dapat tadi, dalam banyak-banyak karya yang ditekuni oleh Encik Alim, banyak yang menceritakan tentang gelandangan. Selain daripada itu? Untuk kali ini lebih kepada gelandangan lah. Sama ada ceritanya betul-betul mengenai seseorang gelandangan ataupun ceritanya secara umum saja. Ada juga buku yang menceritakan gelandangan secara umum saja. Sebagai contohnya, buku Pujangga Kontemporeri oleh Roslan Jomel. Buku ini pun dicadangkan oleh seorang kawan SM Zakir. Jadi saya bacalah buku ini, dah separuh. Pening galak jugalah. Jadi di dalam buku ini dia ada menceritakan, tidak menceritakan mengenai gelandangan, tetapi perkataan gelandangan disebut beberapa kali. Contohnya ada tulisan yang mengatakan seseorang berjumpa dengan seseorang penulis yang tidak diberitahu, tidak dinamakan sesiapa beliau. Jadi penulis itu berpakaian, berpewatakan, kusut masai, seolah-olah seorang gelandangan. Maknanya kalau seseorang itu berpewatakan seperti gelandangan, tidak semestinya dia adalah gelandangan. Dia ada rumahnya dan sebagainya. Tak apa, kita simpan dulu apa yang Cik Ali nak sampaikan sebelum kita masuk ke soalan yang seterusnya. Saya terpanggil lah untuk menyampaikan isi hati saya. Walaupun Cik Alim adalah seorang peniaga yang diberi julukan seorang peniaga buku terpakai nombor 1 di Malaysia, tapi masih walaupun dah popular tapi turut mahu mengusahakan mewacanakan buku, committed untuk menyediakan tempat untuk persatuan untuk buat acara sebegini, dan saya harap akan berterusan lah. Okey, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Selain daripada ada yang atas meja ni, berapa banyak cerpen, berapa banyak novel dan buku
mungkin karya-karya umum yang Cik Halim baca dan juga kaji untuk kali ni. Okey. Terima kasih. Jadi saya masih lagi tak dapat menerima saya sebagai penjual buku terpakai nombor 1 tadilah. Tapi terima kasihlah di atas ucapan tersebut. Jadi mungkin kali ini saya cuba memberi sinopsis sedikit lah ya. Ulasan kepada buku-buku yang saya telah baca. Jadi novelnya cuma satu sahaja yang saya betul-betul baca. Manakala tadi saya sebut novel Gelandangan tulisan Nora, itu saya cuma baca ringkasan sahaja di internet sebab tidak berjumpa bukunya. Dan selain itu ada juga cuba Musafir. Saya juga cuba membaca Musafir. Musafir tadi adalah Hasan Ali. Oleh Hasan Ali, sekejap ya. Saya cuba Musafir tadi. Dia adalah cetakan awalnya 1959. Saya baca satu catatan ataupun ringkasan agak panjang di internet untuk buku Musafir. Tidak ada perkataan gelandangan. Mungkin ianya belum timbul lagi pada tahun 1959. Saya tidak tahu. Ia cuma menceritakan seorang yang mu'alaf yang cuba mencari agama. Jadi mungkin sepanjang perjalanan beliau bergelandangan. Contohnya beliau tidur di surau dan sebagainya. Itulah sahaja pemahaman saya. Jadi saya juga cuba membaca buku Sampah oleh Pak Syahnun, cetakan pertama 1974. Di dalam buku ini saya tidak menjumpai gelandangan. Ia cuma menceritakan berkenaan pengemis. Pengemis yang agak educated. Saya kira educated lah. Sebab pengemis ini selalu berfikir panjang mengenai kehidupan hari akhirat, kehidupan selepas mati dan sebagainya. Itulah bagi saya intipati buku Sampah. Bukannya ke arah menceritakan kegiatan pengemis itu. Okay. Jadi buku novel yang saya betul-betul baca adalah yang mutakhir je lah. Iaitu novel yang bertajuk beginilah, Pari-Pari Suria oleh Nadira Ghani yang baru menang Hadiah Sastra Perdana Malaysia. Okey, terima kasih. Buku ini sebenarnya dicadangkan oleh penerbitnya sendiri untuk membacanya, iaitu Tuan S.M. Zakir lah. Jadi buku ini saya pun merasa teruja lah sebab saya betul-betul baca daripada muka surat 1 sampai muka surat terakhir 265. Dengan susah nak berhenti lah. Maksudnya kalau saya berhenti pun kerana sudah mengantuk. Begitulah. Jadi ia menceritakan cara penulis menyusun cerita pun agak menarik. Dia ada 3 watak utama dalam buku ini. Tetapi saya cuma menceritakan watak yang kena mengena dengan gelandangan sahajalah. Iaitu watak seorang penjual bunga, gadis penjual bunga, dan dengan ditulis dalam buku ini lelaki zombie. Mungkin dia rupa macam zombie lah. Lelaki zombie itu adalah lelaki gelandangan lah. Jadi di dalam buku ini juga ada menceritakan bagaimana lelaki tersebut menjadi gelandangan. Walaupun tidak diceritakan pada awal, mungkin di tengahnya. Jadi lelaki tersebut sebenarnya adalah seorang pengusaha buku. Jadi kenalah. Jadi kita sebagai peminat buku, bila kita baca buku yang menceritakan cerita pasal peminat buku lain, kita rasa lebih tertarik lah ya. Betul. Tetapi pengusaha buku yang saya kira pada masa mudanya berjaya lah
Tetapi bila ditipu oleh rakan kongsinya, sehinggalah beliau terpaksa bergelandangan. Lama beliau bergelandangan, mengikut cerita ni lah. 10 tahun. Wow. Lama tu. Daripada umur 25 mungkin sehingga 35. Jadi asalnya panjang ke saya punya? Tak apa. Asalnya lelaki tersebut, biasanya kalau dalam banyak-banyak buku ini dia ceritakan, contohnya dalam buku ini kan, Kehidupan Gelandangan, ini adalah buku PhD sebenarnya, kajian. Biasanya dia menceritakan kalau gelandangan lelaki, dia tidur di kedai-kedai. Contohnya, kalau gelandangan perempuan, dia tidur di lorong-lorong yang agak lebih selamat. Okay. Jadi lelaki tadi dalam cerita ini tidur di depan kedai bunga. Jadi gadis penjual bunga tadi, dia macam dia nak masuk kedai. Jadi bila dia buka pintu, berbunyi loceng. Bila berbunyi loceng, ketum. Contohlah ni. Contoh. Lelaki gelandangan yang sedang tidur tersedar. Jadi bila tersedar, gadis tadi terasa sedih, bukan sedih, terasa telah mengganggu. Jadi beliau pun memberi bunga kepada lelaki tadi. Itu bunga matahari. Jadi beliau memberi bunga hampir setiap hari lah. Sehingga lelaki itu bertanya, kenapa beri saya bunga? Jadi jawapannya, saya rasa bersalah kerana menyebabkan encik tersedar kan. Begitulah lebih kurangnya. Saya pendekkan cerita lah sebab kalau saya cerita ni panjang sangat sampai ke malam tak habis ni. Okay. Jadi satu hari gadis tadi sebenarnya beliau cuba membantu lelaki gelandangan itu. Dan satu hari lelaki gelandangan tadi telah diterima bekerja dengan kedai bunga tadi. Memendekkan cerita lah. Jadi lelaki gelandangan tadi telah di makeover. Macam di dalam filem-filem ataupun di video-video Mak Saleh kan. Makeover. Maksudnya rambut yang panjang itu gunting, cukur, baju yang kusut masai buang, beli baju baru, toke sponsor. Jadi tiba-tiba lelaki tadi menjadi seorang yang sangat handsome. Begitulah ceritanya. Jadi sebenarnya cerita ni lengkap package. Seorang wanita yang membantu lelaki daripada gelandangan menjadi bekas gelandangan. Jadi mereka bercinta lah. Tetapi cinta mereka tidak kesampaian. Sebabnya lelaki tadi telah meninggal dunia lebih awal kerana membantu seorang budak yang lemas. Rupanya budak tadi tidak lemas, dia yang lemas. Itu tak apalah. Jadi intipatinya cerita ini adalah membantu seorang gelandangan daripada gelandangan menjadi bekas gelandangan. Ini cerpen ini novel saya baca. Jadi berbalik pada cerpen dulu lah. Cerpen. Jadi cerpen tadi saya ceritakan dahulu cerpen yang mula-mula saya baca. Daerah orang-orang yang telah mati. Ini buku cerpen yang mula-mula saya baca yang ada cerita gelandangan bertajuk Kota Gelandangan. Jadi saya kira cerpen ini adalah cerpen fiction penulisnya. Bukannya kisah benar. Kalau cerita benar, problem juga. Jadi majoriti cerita yang saya baca ini kisah orang yang macam tolong gelandangan. Tetapi dalam cerita ini semacam dia pembenci gelandangan. Jadi saya pendekkan cerita. Jadi dia ada satu rancangan untuk menghapuskan gelandangan yang begitu ramai di ibu kota. Saya kira di Kuala Lumpur lah. Sebab biasanya gelandangan ini wujud di kota-kota besar. Sebagaimana Cik Amir tulis dalam
Facebook kan. Bukan saja masalah di Kuala Lumpur, Penang, Johor, ia juga masalah di kota-kota besar lain lah, seluruh dunia. Cuma istilahnya mungkin ataupun apakah itu gelandangannya ada sedikit berbeza-beza lah di antara negara. Jadi penulis dalam cerpen ini hendak menghapuskan gelandangan dengan cara yang agak sadis lah. Biasanya kalau pihak kerajaan hendak menghapuskan gelandangan, bukannya membunuh. Biasanya menangkap, meletakkan di transit gelandangan, rumah-rumah kebajikan dan sebagainya. Jadi cara dia nak membunuh, menghapuskan gelandangan adalah dia berpakat dengan kawannya, mengumpulkan seramai mungkin gelandangan, masuk dalam guni, contohnya, hanyutkan dengan sampan di Sungai Gombak. Itu cara dia dalam cerpen ni lah. So, apa yang berlaku akhirnya, dia telah ditipu oleh kawannya. Kawannya sebenarnya memasukkan beliau ke dalam guni dan menghapuskan beliau dengan menghanyutkan dalam sungai. Tapi nak tahu apa yang jadi di hujungnya, kenalah dapatkan buku ni. Jadi beliau matilah. Tak apalah. Dalam cerita ni. Kalau cerita betul, tak bolehlah sebab beliau masih ada. Penulisnya masih ada. Okay. Penulisnya, ini cerita fantasi sajalah. Jadi dalam naskah, saya tuliskan ya. Sila. Dalam naskah manuskrip paling sempurna ada cerita gelandangan. Cerita ini adalah kisah seorang pemuda yang sangat suka. Saya cerita ni apa yang saya ingat je lah. Mungkin saya sudah baca 2 bulan yang lalu. Mungkin ada setengahnya saya sudah lupa. Betul. Okay. Kisah seorang pemuda yang sangat suka membantu gelandangan. Dan bukan sahaja gelandangan lah. Sesiapa sahaja yang susah. Dia akan memberi jika ada permintaan. Sehingga akhirnya saya kalau tak silap, orang minta kereta, dia bagi. Orang minta rumah, dia bagi, contohnya lah. Akhirnya, beliau sendiri menjadi gelandangan. Begitulah intipati ceritanya. Agak menjadikan jugalah daripada seorang dermawan menjadi gelandangan. Bukannya kerana beliau salah usaha niaga dan sebagainya, kerana dia terlalu dermawan. Dalam buku ini, Dunia di Kaki Lima, cerpennya bertajuk Dunia di Kaki Lima. Okey. Betul lah, cerpen itulah yang cerpen yang menyampaikan tentang gelandangan. Okay. Ia menceritakan satu cerita, ini daripada penulis India. Cerpen Tamil yang terjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Malaysia. Mungkin kita jarang dengar, saya lah jarang dengar cerita-cerita versi India kan. Jadi ada satu kumpulan pengemis India yang saya kira membantu satu sama lain lah. Jadi saya pendekkan cerita, ada seorang pengemis wanita, dia mungkin kekurangan pendapatan pada suatu hari. Jadi dia meminta tolong daripada pengemis lelaki. Dia akan memberi sesuatu lah kepada pengemis lelaki tadi jika membantunya. Jadi pengemis lelaki tadi pun bukannya berpendapatan banyak, tapi dia sudi menolong. Jadi pada malamnya, setelah dijanjikan, jadi sebenarnya beliau menjanjikan tubuh badan lah. Apa yang boleh dibuat, saya tak pastilah sebab semua sudah tua-tua. Jadi pengemis wanita tadi memanggil lah pengemis lelaki. Jadi pengemis lelaki tadi pergilah untuk menjumpai pengemis wanita tadi. Sebenarnya pengemis lelaki tadi sudah bertongkat-tongkat, jalannya slow-slow. Tidaklah sampai pun hendak pergi ke seberang jalan, beliau sudah terjatuh termasuk parit, meninggal dunia. Begitu ceritanya.
Oh, faham. Okey. Manakala Dalam ini, buku Bibli Press, mengapa yang boleh terpenjara teruskan di ya? negeri ini? Boleh ni. Kumpulan cerpen dalam buku ini, mengapa yang Terpenjara di kranium. Cerpennya bertajuk Hasrat Gelandangan Bisu. Ini oleh Cikgu Ana, rakan baik Cik Amir tadi. Mungkin Cikgu Ana pun akan mendengarnya. Minta maaf Cikgu Ana kalau saya tidak memberi komen, cuma saya cuba memberi ringkasan je. Mungkin kalau terlalu ringkas, minta maaf ya. Sebab saya pun baca-baca lupa-lupa juga. Tapi cerita ini kira cerita yang panjang sebenarnya. Daripada gelandangan tu, bukan daripada dia kecil sampai dia besar. Jadi dia sudah berumur 20 lebih tahun. Jadi komplit ceritanya dalam satu cerpen sahaja. Jadi agak berbaloi lah tulisan Cikgu Ana ini. Dia tidak bermula dengan si gelandangan kecil, dia mula gelandangan dah besar. Sudah bila dah besar itu dia sudah tidak bergelandangan lagi. Dia telah dibantu oleh ada NGO, ada orang ramai. Dia telah menjadi orang yang sudah berkejaya dan sebagainya. Jadi bila dia satu masa itu dia cuba, tetapi bila dia sudah besar, dia suka menyiasat. Jika ada pengemis-pengemis gelandangan yang seolah-olah diguna pakai secara sindiket. Dia semua menyiasat. Ini kisah ni berlaku saya kira di Sabah lah. Mungkin melibatkan Bajau Laut kan. Jadi betul lah, maknanya beliau dapat membongkar satu kes pengemis yang bersindiket lah. Sebenarnya kenapa beliau begitu committed untuk menyiasat kes-kes seumpama itu, sebab sebenarnya beliau sendiri bermula sebagai gelandangan. Semasa kecilnya, beliau ditinggalkan bergelandangan oleh mak ayahnya. Kenapa? Wallahu alam, mungkin sebab kemiskinan. Jadi adiknya telah meninggal dunia lah semasa kecil, semasa bergelandangan. Jadi sejak hari itu beliau bisu, tidak ingin bercakap. Jadi itulah di antara ceritanya, sehinggalah beliau menjadi seorang yang begitu committed untuk membantu orang-orang yang susah bergelandangan. Jadi itu. Mana lagi? Kumpulan cerpen yang masih ada adalah Bidadari Gelandangan. Bidadari Gelandangan. Bidadari Gelandangan ini adalah buku yang terakhir sekali saya dapat. Malam tadi baru dapat. Ini saya beli di Shopee. Jadi semenjak seminggu dua ini saya agak pantang berjumpa buku-buku yang bertajuk Gelandangan. Jadi mungkin satu baguslah untuk pembacaan, untuk menggalakkan pembacaan dan sebagainya. Ada orang tanya, susahnya nak buat bualan buku ini, kena baca begitu banyak buku. Sebenarnya tidak. Dalam buku ini satu cerpen saja yang bertajuk Gelandangan. Jadi cerita ini pun dia agak sedap juga, cuma saya tak pasti cerita betul tak betul tu wallahu alam lah. Mungkin fantasi. Jadi bidadari itu ada dua makna bagi saya. Kalau dicerita pada awal, ada satu jalan bidadari. Dia satu tempat itu yang macam terpencil. Ada berbumbung. Jadi adalah kumpulan lebih kurang 20-30 gelandangan. Jadi sudah ada kotak-kotak disediakan. Tersedialah di situ. Jangan tidur merata-rata. Setiap kotak itu ada parking lotnya, ada pemiliknya. Okey, mungkin ini kawasan lelaki, ini kawasan perempuan. Dan puak gelandangan ini ada ketuanya. Menariknya ada kedai kopinya. Jadi petugas kedai kopi itu dikira sebagai wanita yang tercantik di kalangan gelandangan tadi. Jadi ramai yang cuba memikatnya tetapi tidak berani sangatlah. Sebab
bapa saudara dia tadi adalah ketua gelandangan di situ. Jadi apakah kerja mereka? Mereka baik. Jadi gelandangan ini tidak semestinya orang yang tidak baik. Sebab contohnya untuk kumpulan ini, kumpulan gelandangan ini, mereka bukannya minta sedekah, bukan. Mereka adalah gelandangan yang bekerja. Ada yang bekerja di rumah-rumah, mencuci rumah, membasuh pakaian. Mereka bekerja. Kebanyakannya bekerja sebagai pemungut barang-barang recycle. Jadi ketuanya akan marah jika ada ahlinya mengemis. Okay. Tadi ada saya cerita dalam kumpulan gelandangan yang pengemis. Dalam buku ini mereka tidak mengemis. Bekerja. Okey. Jadi berapa lama mereka boleh bertahan itu bergantung kepada mungkin tempat mereka akan didatangi oleh penguat kuasa. Saya tak pastilah. Tetapi menariknya di akhir ceritanya ketua gelandangan ada satu idea. Ingin mencari sesiapa yang boleh membantu mereka untuk membina bilik-bilik. Selain daripada kotak-kotak, binalah bilik-bilik. Tetapi berjaya tak berjaya itu sudah habis cerpennya. Jadi kita boleh, maknanya orang gelandangan pun mereka cuba juga untuk meningkatkan kehidupan mereka. Mana lagi? Saya rasa cuma tinggal lagi Dongeng Pasca Merdeka untuk kategori cerpen. Lepas tu kita ada anekdot. Okey. Tadi saya sudah cerita Pujangga Contemporary. Dia cuma cerita mengenai istilah gelandangan disebut berkali-kali. Manakala buku Dongeng Pasca Merdeka ini pun kumpulan cerpen. Walaupun bagi saya ialah cerpen yang agak berlainan daripada cerpen yang saya biasa baca. Kumpulan cerpen Dongeng Pasca Merdeka. Di dalam buku ini ada satu cerpen anak-anak gelandangan. Dia lebih kepada perbincangan atau percakapan atau wacana di antara gelandangan. Bukannya ada kisah benar, ada kisah yang seperti kisah ini kan. Dia lebih pada perbincangan mengenai isu-isu semasa ataupun isu-isu yang kena mengena dengan isu gelandangan, ataupun ada gelandangan yang berfikir-fikir. Macam itulah. Okey. Yang cuma tinggal buku Kehidupan Gelandangan penerbit UKM dengan Pasar ke Pasar. Okey. Buku Kehidupan Gelandangan bekas banduan ini, buku ini sebenarnya kajian PhD. Jadi saya tidak membaca keseluruhannya. Di dalam buku ini ada statistik dan sebagainya. Cuma di dalam buku ini dia ada menceritakan macam ada sama juga dengan apa disebut oleh ZRA dalam buku Pasar ke Pasar. Dan juga sebenarnya saya selain daripada membaca buku, saya juga menonton video itu sekejap ya, gangguan. Saya juga menonton video-video yang ada kena mengena dengan gelandangan. Jadi ZRA ada cerita ada 3 jenis gelandangan utama. Nombor 1, gelandangan daripada kalangan drug addict. Kedua, gelandangan yang miskin lah. Yang tidak mampu menyewa bilik dan sebagainya. Dan yang ketiga, gelandangan yang mental health. Dalam buku ini, dia lebih kepada gelandangan yang seperti gelandangan drug addict lah contohnya. So, mungkin ada gelandangan drug addict ini, mungkin ada yang melakukan jenayah. Kalau gelandangan pengemis, mungkin tidak ada jenayah.
Gelandangan yang miskin, tidak ada jenayah. Kalau saya kembali balik kepada buku ini. Pari-Pari Suria, okey. Pari-Pari Suria. Ada abang gelandangan dalam buku ini, sebenarnya dia abang gelandangan yang berpengetahuan. Beliau tidak meminta sedekah. Okey. Beliau tahu semua apa yang disediakan oleh kerajaan seperti transport percuma, dia tahu. Beliau tahu di mana hendak mandi percuma. Beliau tahu di mana transit gelandangan, tempat yang disediakan oleh kerajaan. Dan beliau tahu bila jadual-jadual NGO memberi makanan. Okay. Jadi tidak semestinya gelandangan itu melakukan jenayah. Kalau gelandangan drug addict, ialah mungkin ada yang melakukan jenayah untuk mendapat duit dan sebagainya. Jadi ada yang gelandangan yang melakukan jenayah dan ditangkap, masuk penjara atau masuk kepada correction center kan, dan pusat pemulihan. Dan selepas dibebaskan, tidak dapat, susah untuk masuk semula ke dalam masyarakat. Susah untuk integrasi balik ke dalam masyarakat. Jadi menyebabkan mereka bergelandangan ataupun melakukan jenayah lagi sekali, ditangkap lagi sekali. Itulah yang dalam isi lebih kurang cerita di dalam buku ini. Jadi saya tertarik macam mana pula dengan buku Di Tengah Kota memang sastrawan orang ni, dan macam mana pula buku Cik Lim sendiri, coretan buku terpakai ni boleh ada diselit-selitkan. Okey, terima kasih Cik Amir memperingatkan saya. Tadi Cik Amir ada tanya, adakah gelandangan ini untuk manusia saja? Jadi saya dah jumpa satu cerpen yang sebenarnya saya baca juga beberapa cerpen online. Okey. Di Cukaria dan sebagainya. Ada satu cerpen itu di Cukaria. Mungkin lukisannya bukan lukisan Cik Amir lah. Bukan. Okey. Jadi cerpen itu bertajuk Makhluk Tuhan Juga. Jadi pandainya cerpen itu saya rasa 2017 sebelum PKP. Okey, sudah lama. Jadi cara lebih kurang cerpen tadi, jadi dia ada satu gelandangan lah. Jadi dia macam, dia tengok ada orang kena ragut. Dia tengok saja, tidak menolong. Ada orang kena rogol, contohnya kena rogol. Bukan rogol, kena cabul. Dia tengok saja, tidak cuba membantu. Kita rasa pun geram juga. Kalau boleh bantulah kan. Melaungkan dan sebagainya, minta tolong kan. Itulah lah bantu kan. Kalau terdaya lah. So akhirnya beliau satu hari tu beliau nampak ada seorang kanak-kanak diletak di tempat sampah. Dibuang lah oleh keluarganya. Jadi kali ini beliau membantunya. Jadi diceritakan juga macam mana cara beliau mendapat makanan. Beliau mencuri makanan dengan cara begini. Bukan mencuri, curi terpaksa lah ya. Jadi ada satu kedai itu, katakanlah ada orang itu order bungkus. Letak di meja. So sambil makan itu yang bungkusan itu atas meja lah. Jadi beliau akan curi yang bungkusan tadi. Dengan cepat. Itulah kerjanya hampir setiap hari. Jadi beliau makanan tadi beliau beri makan kepada budak yang dibuang tadi lah. Beliau menjaga budak tadi. Begitulah beliau begitu baik hati. Akhirnya barulah diceritakan siapakah beliau. Saya ingatkan beliau adalah manusia. Rupanya beliau adalah anjing. Jadi anjing pun boleh diistilahkan sebagai bergelandangan. Itulah satu-satunya cerita gelandangan anjing yang saya jumpa. So, kenapa tak ada buku saya? Saya pun dah mengambil peluang jugalah. Walaupun saya tidak pernah sebut perkataan gelandangan dalam buku saya ini, coretan buku terpakai 1.0 lah ni. 1.0. Dalam buku ini ada dua kisah. Satu kisah kucing, satu kisah
anjing. Okey. Boleh saya ceritakan juga? Sila. Jadi dia lebih kurang sama dengan cerita kucing, anjing membantu manusia dia kan. Dalam buku ini ada seekor kucing, dia saya kira bergelandangan lah, walaupun mungkin tak tepat kata tadi. Dia bergelandangan daripada Puchong sampai ke Merlimau, Melaka. Berapa jauh tu cik? Jauh tu. Jadi beginilah ceritanya. Saya pendekkan cerita. Sebelum PKP saya selalu memandu lori mobile book cafe, lori buku lah, pergi ke sekolah. Saya pernah pergi ke sekolah di Merlimau, Melaka. Okey. Jadi bila saya sampai di sekolah, saya bukalah pintu lori saya. Dengan terkejutnya keluar seekor anak kucing. Jadi saya kira-kira anak kucing tadi sudah berada dalam lori malam tadi semasa saya mengemas lori daripada di Puchong. Jadi cerita kucing bergelandangan lah. Jadi sepanjang saya dah cek, dia tidak kencing, tidak berak. Syukur. Jadi sepanjang masa saya berada di sekolah Merlimau tadi, si Bolus tadi tidak mahu lari, tidak mahu menjauhi saya. Selalu mendekati saya, berdekatan kaki saya. Macam begitu rapat dengan saya lah. Tetapi saya apakan daya, saya nak balik ke Puchong. Saya terpaksa tinggalkan si Bulus tadi, takkan saya nak balik semula ke Puchong. Itu ceritanya. Manakala cerita anjing tadi, ada satu masa itu ada seekor anjing. Dia mungkin bermula dengan saya memberi dia sedikit makanan. Tetapi dia seolah-olah menjaga setua buku terpakai. Jadi kalau ada kucing hendak berak, dia marah. Kalau anjing lain cuba hendak kencing depan kedai, dia marah. Tapi akhirnya dia telah dilanggar oleh kenderaan lain. Itulah dua kisah di dalam buku, coretan buku terpakai. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Yang ni saya rasa dia sudah cerita. Belum lagi? Sebab tadi saya... mungkin saya ceritakan dalam soalan seterusnya lah. Okey. Dalam banyak buku, saya rasa adalah lebih 10 buku dekat sini. Saya pun begitu teruja lah. Termasuk dengan sinopsis-sinopsis yang dibaca dekat internet. Apa dapatan yang Cik Alim dapat tentang gelandangan dalam semua buku yang ditelitikan ni? Maaflah kalau jawapan saya tidak mendapati soalannya. Tapi saya semacam biasalah, cuba jawab juga kan. Okay. Jadi saya cuba mencari juga apakah situasi gelandangan sekarang. Setelah kita membaca pelbagai buku kan. Jadi kalau saya ada mendengar satu podcast ke ataupun bualan internet bersama ZRA. Okey, Dia ada mengatakan semasa PKP yalah ramai gelandangan, saya tak sebut lagi kan. Yang ini. Ramai gelandangan ditangkap. Oh, yang tu sudah? Sudah. Oh, sudah. Okey. Jadi kita sebut sebelum tadi, sebelum start bualan buku, yang buat apa ni, ditangkap. Oh, saya rasa macam belum lagi. Saya rasa dalam untuk live ni belum lagi. Okey. Jadi semasa PKP, ramai gelandangan ataupun orang jalanan ni ditangkap, bukan ditangkap, dimasukkan ke ada pusat transit gelandangan untuk mengelakkan penyakit-penyakit dan sebagainya kan. Ada dimasukkan ke rumah-rumah kebajikan dan sebagainya. Jadi ramai yang menjual badan di tepi jalan, ramai juga ditangkap ataupun berpindah ke tempat lain. Jadi adalah kekosongan bilik-bilik di KL ataupun di Jalan Cokit tadi kan. Jalan Haji Taib. Okey, Haji Taib. Contohnya. Jadi ada kekosongan. Jadi kekosongan itu diisi oleh gelandangan, terutamanya ibu-ibu yang ada anak.
Jadi mereka menduduki gelandangan ini. Jadi biasanya gelandangan ini dibantu. Ya. Kalau mereka berdaftar, mereka dibantu. Contohnya ada Zakat. Ada pihak zakat yang membantu dari segi sewa, sewa bilik. Contohnya membayar sewa setahun dan sebagainya. Ada juga bantuan daripada, sebab kita berada di sini sesuai lah, kita ada bersama kita Jabatan Kebajikan Masyarakat. Biasanya Jabatan Kebajikan Masyarakat membantu untuk anak-anak yang bersekolah. Okay. Tetapi begitulah, apabila anak-anak membesar, mereka tidak selesa di dalam bilik-bilik kecil. So ada yang keluar balik daripada rumah tersebut. Mungkin itu kita boleh mendengar ZRA punya stream dan sebagainya, ada diceritakan di sana lah. Jadi untuk saya sendiri, setelah saya baca pelbagai cerita, karya novel cerpen gelandangan, jadi saya sendiri akan menulis sebuah cerpen saya sendirilah. Jadi saya akan tulis yang berbeza sedikit daripada cerita-cerita yang saya baca tadilah. Sebab saya tidak jumpa, kita sudah ada cerpen gelandangan yang pengemis. Kita ada cerpen gelandangan yang miskin. Tetapi saya tidak jumpa gelandangan yang drug addict. Cerita dicerpenkan gelandangan drug addict ataupun gelandangan mental health. Mungkin saya cuba tulis yang tadilah. Menarik. Itulah jawapan saya tadilah. Untuk dapatan, okey. Saya faham. Saya kalau kalau menurut saya mungkin Encik Alim boleh beritahu, contohnya kalau dalam kumpulan cerpen yang daerah orang-orang yang telah mati ni, gelandangan ditulis sebagai dari sudut pandang seorang yang agak sadis. Dia tak suka kepada gelandangan ni. Tapi kalau dalam buku novel Pari-Pari Suria, dia melihat orang gelandangan ni sebab dia seorang yang boleh dipulihkan, dibantu semula untuk bangkit. Tapi tak apa, kita teruskan dengan soalan yang terakhir mungkin. Perkembangan terkini gelandangan menurut Cik Alim. Itu soalan yang memerlukan pembacaan lanjut itu. Susah nak dijawab tu. Okay. Tapi mungkin ada diceritakan oleh ZRA sendiri. Dalam videonya, dalam YouTube-nya dan sebagainya. Jadi saya dah sebut tadi sebenarnya lebih kurang. Jadi gelandangan itu macam berkurangan lah, kerana pihak kerajaan pun ada insentif sendiri. Sudah masuk ke bilik-bilik yang ditinggalkan oleh tadilah pelacur dan sebagainya. Jadi mungkin isu, kalau mengikut ZRA, isunya lebih kepada macam mana nak membantu golongan gelandangan ni, ibu-ibu yang banyak anak tadi. Itu contohnya ada diceritakan satu contoh. Kita tak ada bukunya. Cerpen oleh saya buka. Saya terbaca satu cerpen dalam kumpulan cerpen Tari Pasar Perempuan oleh Fazlina Syamuddin, juga terbitan Nusa Center. Jadi hari ini kebetulan banyak buku. Banyak buku Nusa Center, ya. Mempromosi juga lah buku-buku Nusa Center. Ada cerpen bertajuk Buih Sabun di Chowkee. Ini saya kira cerita berkisar kepada
bekas gelandangan. Jadi ibu yang ramai anak tadi telah menyewa Allah. Telah dapat menyewa bilik. Tetapi anaknya ramai. Dan tak selesa lah. Tidak selesa. Dan pekerjaan ibunya masih lagi diteruskan. Tidak berubah. Iaitu menjual tubuh lah. Menjual tubuh. Cuma saya tak pasti cerita ini tahun bila dan sebagainya. Adakah yang masih lagi berlaku sekarang? Saya pernah terfikir juga untuk pergi melawat ke tempat-tempat yang diceritakan dalam sebahagian buku ini, tetapi tidak ada masa. Tak sampai seru lagi lah. Tak sampai, tidak ada masa yang sesuai lah. Jadi isu-isu sebeginilah yang mungkin cerpen-cerpen sedemikian mungkin ada lagi diceritakan dalam buku yang saya tidak terbaca lah. Cerpen-cerpen mengenai ibu-ibu yang ramai anak di bilik yang kecil. Apakah berlaku pada anak-anak mereka? Ada yang merayau, ada yang mengikut lelaki-lelaki dan sebagainya. Dan mungkin jiran-jiran mereka pun demikian rupa juga. Itu saya tak pandai nak komen lagi lah. Okey. Itu saja Cik Alim. Baiklah, saya rasa kita boleh tutup lah bual bicara santai depan coretan bersama Encik Alim hari ini. Tapi sebelum kita tamatkan secara langsung ni, mungkin Encik Alim ada beberapa patah kata, mungkin nak mempromosikan coretan buku terpakai ataupun mempromosikan Hentian Buku Selangor. Okey, terima kasih. Bolehlah berkunjung ke Hentian Buku Selangor daripada masa ke semasa. Kita ada pelbagai kedai di sini. Di tingkat 1, kita ada Biblio. Di tingkat 2, kita ada GIS. Kita ada koleksi Bonda Zaliha. Apatah lagi di sini ada coretan buku terpakai. Kita ada timbunan. Kita ada 2 kedai nasi lekau. Kita ada kedai komik kita. Dan di lorong hujung sana kita ada kedai MJ Store. Kita ada kedai buku Arena Bookus. Jadi kita boleh datang ada Nusa Center. Nusa Center. Yang saya sebut tadi pelbagai buku-buku Nusa Center ya. Saya telah sebut tadi. Jadi insya-Allah kita akan teruskan lagi program kita pada minggu depan dengan tajuk lain. Saya juga sudah memilih tajuk untuk saya sendiri untuk sesi akan datang. Terima kasih. Terima kasih Encik Abdul Halim Ismail. Usahawan buku kita, peniaga buku terpakai nombor 1 di Malaysia. Jadi dekat Hentian Buku Selangor ni, jemputlah datang. Kita ada buku terpakai, kita ada buku baru. Jadi kita berjumpa lagi pada sesi santai di hadapan coretan dengan acara bersama dengan bual buku bersama dengan dengan pembicara yang seterusnya. Saya merancang bersama dengan Puan Zaliha Tasrib. Judulnya mungkin akan dimaklumkan kemudian. Jadi ikut kami di Facebook Hentian Buku Selangor. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa datang ke Hentian Buku Selangor. Terima kasih.